Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku ada dua reel lah nak dibandingkan. Saltiga BJ200 dan Saltiga 300. Okay, untuk Saltiga 200 ni berat dia 325 gram, ringan je. Drag dia pula 7 kilo, ada 10 ball bearing. Okay, dia punya line guard synchronize. Okay, spool dia boleh buka macam BC biasa je, side plate ni. Okay, mudah. Untuk spool dia boleh masuk PE2 dalam 250 meter. Okay, drag dia 7 kilo. Okay, untuk Saltiga 300 berat dia sikit lah, 420 gram. Tapi drag dia 10 kg. Dia punya ada 11 ball bearing, PE2 boleh masuk 400 meter. Okay, lepas tu yang bagus dia ada spool lock. Okay, spool lock ni untuk korang tahan daripada tu lah, kalau lekat putus korang boleh lah. Yang ini korang ketat drag, tahan, boleh rosak gear agak lah. Okay, tu bagus dia yang 300 ni. Okay, lepas tu kita akan dengar drag lah. Okay, Saltiga 200. Okay, sini. Okay, untuk drag aku rasa Saltiga 300 lagi okey lah, lagi kuat. Lepas ni kita akan tengok kat dalam dia pula macam mana. Okay, ini dalam dia. Ini gear Saltiga 200. Okay, ni Saltiga 300. Nampaklah beza. Saltiga 300 ni memang lagi tebal, lagi besar. Okay, kita akan kira. Okay, 5.47. Untuk Saltiga 200, 3.9. Okay, perbezaan yang agak ketara untuk saiz 300 dan 200 ni. Untuk drag pula, Saltiga 200 dia pakai 2 carbon drag dan Saltiga 300 dia pakai 4. So memang beza 7 dan 10 kilo. Okay, untuk shaft dia pula boleh tengok lah, yang saiz 200 ni memang kecil dan pendek. Okay, dia pakai nut. Dan Saltiga 200 ni dia pakai skru. Skru ni banyak kali lah aku jumpa yang pecah dalam ni sebab terlalu ketatkan skru. Okay, material pun lain. Yang ni ringan 200, yang 300 berat. Okay, yang ni pula frame. Kita bandingkan frame. Frame 200 ni ringan, kecil, simple. Okay, dia pakai floating spool. Dan 300 ni memang berat. Dia punya berat tu memang daripada tepi tu je. Okay, tebal dia dalam 20 mm. Besar lah tepi tu. Memang berat. Lepas tu dia pakai spool pula. Dia pakai spool ada shaft. Okay, ada shaft ni, dia punya secure tu lagi okey lah. Okay, itu set plate dia. Yang ini nak buka spool kena buka set plate dia. Yang ini tak perlu. 200 tak perlu. Okay, so mudahlah korang nak buka tutup spool. Okay, ni perbezaan dia memang rasa kecil saja yang 200 ni kat tangan. Yang 300 tu besar sikit lah. Jadi spool pun memang berbeza lah. Satu PE2 boleh masuk 250. Satu lagi PE2 boleh masuk 400 meter. Jadi korang yang nak pakai tu untuk isi tali banyak, ambil 300 lah. Dia ada rubber ring situ untuk elakkan gegaran. Jadi lepas tu kita tengok dia punya gear plate ni. Okay, perbezaan dia sini ada zinc plate. Okay, ionize. Okay, ini untuk dia punya elakkan corrosion dalam reel lah. Okay, untuk 300 ni dia ada barang baru lah, zinc plate ni. Okay, ini Maxil zinc plate. Yang ni Maxil dia kat situ, yang warna merah tu. Okay, bila air garam semua tertumpu kat bawah tu lah. Okay, yang secondly aku tengok dia punya one way gear lain. Handle sama saja tapi knob je lain. Okay, next kita akan tengok dia punya clutch level. Okay, clutch level 300 2.5 mm. Yang 200 2 mm. Berbeza lah, 0.5. Lagi tebal, lagi bagus. Dan juga level wind dia 300 besar sikit level wind dia. Ini level wind besar sikit 300. Jadi
kesimpulan yang 300 ni kalau korang nak guna bottom drift, fast jig, memang aku cadangkan yang ni lah. Dia ada 10 kilo drag, okay. PE2 boleh masuk 400 meter, banyak dah. Lepas tu dia tahun baru 2025. Kalau yang saiz 200 ni, dia daripada tahun 2017. Jadi atas minat korang sendiri ambil yang mana. So jumpa next video guys. Assalamualaikum.